Nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulil Karim. Amma ba'du. Saya sambung sikit nasihat Abu Zar, pesan Abu Zar yang ke-9. Tajuknya This is it. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Taala. Perkara yang paling penting disedari ialah agama sudah sempurna sebagaimana yang Allah Subhanahu Taala isytiharkan. Firman Allah Subhanahu Taala surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku, dan telah aku redai Islam sebagai agama bagi kamu. Allah SWT ikatkan, syaratkan keredaannya hanya dengan agama yang betul, asli dan sempurna sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sebanyak mana manusia dapat amalkan agama yang sempurna, maka sebanyak itulah rahmat Allah SWT akan datang ke atas dirinya. Sebaliknya, sebanyak mana manusia meninggal atau menyeleweng daripada agama yang sempurna itu, maka sebanyak itulah pula laknat dan azab Allah SWT akan menimpa dirinya. Iman sentiasa bergerak sama ada semakin turun atau semakin naik. Siapa yang berusaha mujahadah untuk mempertingkatkan imannya, maka imannya akan meningkat. Tapi bila kita berhenti daripada berusaha, mahu tidak mahu iman kita akan turun dan terus turun. Hari ini rata-rata manusia senantiasa bercakap tentang kelebihan dan juga kebesaran makhluk, tetapi usaha kita bertentangan dengan itu, iaitu kita bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendengar mendapat manfaat, dan siapa yang bercakap mengenainya, iaitu kebesaran Allah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapat manfaat. Apabila kita mendengar perkara-perkara yang benar, hendaklah kita tasdikkan dalam hati kita. Orang-orang yang beriman sepatutnya berusaha perlu kepada iman dan ingin tingkatkan keimanan. Mohonlah supaya Allah SWT tambahkan keimanan dan berikan kekuatan di dalam diri supaya dapat tunaikan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Untuk mengetahui kedudukan iman kita, tanyalah hati-hati kita sendiri. Hati kita akan beritahu kita sama ada kebesaran Allah dalam hati kita telah bertambah. Cinta kepada syurga dan takut pada neraka juga bertambah. Fikir akhirat bertambah. Fikir dunia kian berkurangan dan sebagainya. Apa yang penting, yang mesti wujud sentiasa bertambah ialah cinta akhirat dalam diri kita. Satu perkara penting ialah hal-hal lain Allah SWT sampaikan melalui Jibril AS. Tetapi untuk solat, baginda SAW dimi'rajkan sendiri oleh Allah SWT. Malah Jibril AS tidak dibenarkan berada di situ. Mi'raj. Allah SWT hadiahkan solat kepada baginda Nabi SAW dan sekalian umatnya akhir zaman. Ada 3 cara untuk tingkatkan solat kita yang akan menghentikan kita daripada kejahatan dan kemungkaran. Pertama, jangan anggap siapa yang meninggalkan solat sebagai satu perkara yang ringan, tapi hendaklah fikir serta kasihan ke atasnya dan usaha supaya orang itu dapat menjaga sembahyangnya. Kita yang sedang menjaga solat hendaklah betulkan zahir solat kita, ketaharahnya, bacaan, ta'maninah, betulkan batin solat kita, itu mukarabah, tawajuh dan tadabbur. Untuk mencapai maksud ini, inilah belajar ilmu Al-Quran serta masail serta gerak-geri melalui orang-orang yang tahu atau alim ulama. Rasulullah menerangkan, solat yang baik adalah seolah-olah kita nampak Allah atau merasakan ya Allah, sedang melihat kita zahir dan batin, dinamakan ihsan.
Dan yang ketiganya, apabila selesai solat, hendaklah bersyukur terhadap kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah kepada kita, walau apa pun kekurangan, dengan syukur Allah SWT akan tambah nikmatnya. Di samping itu kita perlu istighfar, kerana banyak lagi keperluan dan hak-hak solat yang tidak tertunai. Doakan supaya Allah SWT tambahkan pimpinan taufik dan perelokkan sembahyang kita.